Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dimengerti pihak pengurusan Pusat Pengajian ZEK Al-Quran dan Qiraat, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 3 Januari 2026 bersama dengan 13 hari bulan Rajab 1447. Kita teruskan pengajian kita dalam daurah fiqh, taharah dan salat. Jadi Alhamdulillah, para pencinta ilmu sekalian, kita panjat kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala dah panjangkan umur kita. Dengan bertukarnya tahun bermakna bertambah lagi umur kita. Dari sudut bilangan angka bertambah, dari sudut dia punya perjalanan, kita kata makin pendek lah. Kalau dulu, manakala lah Allah Ta'ala takdirkan umur kita ni 80 tahun, bermakna tahun ni dah kurang. Jadi berapa dah? Itu maksudnya makin pendek. Makin pendek waktu kehidupan di atas dunia ini. Dan perjalanan kita ke akhirat makin menghampiri destinasi stesen yang pertama, dia panggil alam kubur. Itu perjalanan stesen perhentian pertama kita, perjalanan kita ke negeri akhirat. Sebagaimana kata di Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu adalah merupakan kubur yang stesen yang pertama menuju ke akhirat. Jadi kalau kita selamat selamat daripada fitnah kubur, bermakna selamatlah kita yang lepas daripada fama ba'dahu aisar, selepas daripada itu makin ringan perjalanan. Tapi kalau orang tu tak lepas daripada azab kubur, maka yang lepas daripada itu makin berat. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala jadikan tahun kita ini am khairin wa barakah, tahun penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkatan, penuh dengan keselamatan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Alhamdulillah, kita syukur di atas segala nikmat yang dianugerahkan. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri yang besar kepada kita juga, iaitulah nikmat kita sihat, dapat lagi meneruskan kehidupan, dapat lagi meningkatkan ibadat, meningkatkan amalan. Itu di antara anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab kata di para ulama, di antara bala yang kita tak nampak dia itu bala. Di antara musibah, dia musibah, bala, tapi kita tak terasa dia itu bala. Apa dia? Iaitu apabila lidah kita kelu, tak bergerak, tak aktif untuk menyebut nama Allah. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Kita minta selamat. Jadi kata di para ulama Islam, apabila lidah kita kelu, maknanya tak bergerak untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, itu satu musibah. Maknanya Tuhan tak gerakkan hati kita untuk sentiasa berzikir. Kita ingat ke tak berzikir itu relax ya? No. Itu satu daripada terkunci. Sedangkan zikir ni bukan satu benda yang susah. Zikir ni bukan satu perkara yang payah kita nak buat. Tapi tak terbuat. Sebab apa? Sebab Allah tak gerakkan hati kita untuk berzikir. Kenapa tak bergerak hati kita untuk berzikir? Mungkin di sana adanya kekangan-kekangan yang menghalang hati itu daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, seperti banyaknya maksiat yang dilakukan, ada perkara makan minum kita yang tidak betul, tidak betul-betul suci, ataupun apa-apa sajalah yang menjadi penghalang kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka pada ketika itu kita perlu kepada
dua perkara, iaitulah at-taubah wal istighfar. Istighfar dan taubat. Mungkin para jemaah tertanya dia, apa beza Ustaz istighfar dengan taubat? Dua-dua tu pintu masuk untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi istighfar kita minta ampun. Taubat ni lebih kepada hati dan amali. Taubat lebih kepada hati dan amali. Mulut kita kena istighfar. Oh, kalau kita kata, saya taubat dah dengan mulut. Tak jadi. Sebab taubat bukan dengan mulut. Taubat dengan hati dan dengan amalan. Itu mana taubat. Mana kalau kita kata istighfar, istighfar dengan mulut. Astaghfirullah, astaghfirullah, atub ilaika ya Allah, aku minta ampun, aku minta maaf padamu ya Allah. Itu dengan mulut kita. Itu istighfar. Kalau hati, kita letakkan keazaman, semangat yang tinggi, berazam, tinggalkan benda-benda yang tak baik, maksiat yang lalu, dan kita berazam untuk melakukan yang baik pada masa akan datang. Itu dari sudut hati. Hati berazam, bertekad, tak mau buat yang tak baik, dan bertekad untuk meninggalkan perkara yang buruk. Amali kita kena usaha lah. Kalau dulu tak solat, kena solat. Kalau dulu tak jaga aurat, kena tutup aurat. Kalau dulu macam-macam ada kita dosa dengan orang, contohnya, kita suka duk kutuk orang ke, suka umpat orang ke, suka apa sajalah. Atas dunia ni ambil barang orang. Maka di antara tanda taubat kita, iaitulah kita minta maaf dengan tuan dia. Kalau terambil barang orang, kena hantar balik. Itu dia panggil taubat amali dan keazaman dalam hati, istighfar dengan mulut. Alhamdulillah. Itu dari sudut teori lah. Dari sudut amalinya. Tapi kalau kita kata taubat tu masuk dari istighfar pun, alhamdulillah. Jadi itulah sedikit orang panggil muqaddimah untuk permulaan awal tahun 2026 ini. Mudah-mudahan semangat kita untuk meningkatkan ilmu, menaik tarafkan keimanan, menaik tarafkan ketakwaan kita semakin semangat, semakin kuat. Biiznillahi azza wa jalla. Itulah harapan kita semua dalam perjalanan menuju kepada Allah azza wa jalla ini. Baik, kita balik kepada pengajian kita. Jadi dalam pengajian kita, fiqh taharah yang kita dah lalui, kita masih lagi dalam perbincangan tentang wuduk. Masih lagi perbincangan kita tentang at-taharah ataupun wuduk. Yang kita dah belajar dalam siri yang lepas, iaitulah kesempurnaan wuduk itu dengan cara melakukan perkara yang sunat dan juga melakukan perkara yang dianjurkan oleh syarak, menghindari perkara yang makruh, yang tidak baik, dan juga apalagi kita juga akan belajar pada siri ini perkara yang membatalkan wuduk kita. Membatalkan wuduk, ada beberapa perkara wuduk itu akan terbatal. Jadi kita kena ingatlah, insya-Allah. Baik, sekali lagi ini untuk ulangan ataupun kita ulang kaji, dia panggil ulang kaji kepada pelajaran kita yang lepas. Kalau kita kata fardu wuduk ada berapa? Ingatlah, jawablah yang dah ingat tu. Fardu wuduk ada 6 perkara kan? 6 perkara, 4-nya basah, 2-nya kering. 4 yang basah, 2 yang kering, iaitulah yang keringnya niat dan tertib, yang basahnya membasuh muka, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku, menyapu kepala, sunat dianya menyapu seluruh kepala, dan membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Basuh buku lali hingga ke buku lali. Baik, kita dah baca juga tentang ayat-ayat Quran, tentang dalil dan juga hadis Osman radhiyallahu anhu tentang kesempurnaan wudu yang telah kita ambil. Kita mula dengan perkara yang sunat dulu. Apa dia? Baca bismillah, basuh tangan dulu 3 kali,
basuh tangan dulu sebelum kita basuh muka, basuh tangan. Sampai ke pergelangan tangan je, bukan sampai ke siku. Siku tu fardu wudu dan kemudian kita berkomo-komo, tengok seperti dalam gambar yang saya share ni, berkomo-komo, masuk air dalam hidung. Barulah kita pergi kepada rukun dia serentak, iaitulah basuh muka mengikut tengok ni. Nampak kan sempadan muka ni, sempadan muka daripada tempat tumbuh rambut ni sampai ke apa ni dagu. Ni kemudian daripada telinga sampai ke telinga, ini sempadan al-wajh, dia sempadan muka kita. Jadi alhamdulillah itu sempadan. Kemudian eh, 3 kali kita basuh, alhamdulillah. Dan adapun tangan sampai ke siku, saya cari gambar yang lebih jelas ni. Menarik ni gambar ni. Jadi ini sampai ke siku. Kemudian yang ni kurang tepat. Yang 6 ni sunat dia kata sapu setakat ujung kepala ya. Kita kata kurang tepat yang ni sebab bila kita basuh kita nak semua sekali macam ni. Macam gambar yang ke-6 ni. Ini baru tepat. Maknanya saya dah ajar dalam siri lepas kan. Kita letak tangan dua-dua atas apa ni? Atas kepala ni, undur ke belakang, pusing balik ke depan. Itu yang tepatnya dari sudut sunat wuduk. Sunat wuduknya begitu yang sepatutnya. Dan kita setakat ni pun sah dah. Kita bukan kata tak sah. Cuma kita nak ambil yang sempurna. Nak ambil yang sempurna dari sudut wuduknya. Basuh semua sekali kepala tu. Kemudian telinga, pergi ke telinga. Tengok ni. Telinga ni kena masuk jari tu ke dalam telinga. Dan juga gosok juga di belakang telinga. Itu dia panggil kesempurnaan. Kemudian kita pergi kepada basuhan ni. Basuh kaki dan disulati dengan tangan. Ingat tak? Kalau kaki kanan yang menyulat je kaki tangan kiri. Barulah dia jadi masuk bawah tu. Itu yang kemudian selesai daripada kita berwuduk, sunatnya kita berdoa. Ini ingat baliklah. Niat dan baca bismillah. Basuh 2 tangan, berkomo, istinsyak. Istinsyak tu makna masuk air dalam hidung. Istinsar maknanya keluarkan air itu. Yang kelima membasuh muka. Gugur satu. Yang keenam membasuh tangan hingga ke siku. 7 mengusap kepala dan telinga, membasuh 2 kaki hingga buku lali dan membaca doa serta tertib. Ini seluruhannya lah. Adapun sunat-sunat wuduk, ingat kita dah baca sekaligus. Sunat wuduk ni banyak, iaitulah bersiwak. Maknanya sebelum kita berwuduk tu kita bersiwak dulu. Membasuh 2 tangan sebelum sampai ke pergelangan tangan. Bersungguh ketika melakukan istinsyak, masuk air dalam hidung. Menyelai dengan jari ketika membasuh muka jika janggut tebal. Menyelai jari jemari ketika membasuh tangan dan kaki. Jadi kita dah nampak dah. Mana kaki kanan, kaki kiri kan. Kemudian mendahulukan anggota wuduk yang belah kanan. Mana bagi anggota wuduk yang ada 2. Bagi anggota wuduk yang ada 2, tangan dan kaki, maka sunatnya kita mendahulukan yang kanan. Tapi kalau kita basuh kiri dulu, sah. Kalau basuh kiri dulu, sah. Tapi kita kena basuh yang kanan dulu. Itu yang penting. Basuh kanan dulu. Kemudian membasuh setiap anggota wuduk sebanyak 3 kali, kecuali kepala. Kepala walaupun dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i dia kata 3 kali juga. Sebab dia ambil sikit-sikit kan. Tapi kalau kita basuh semua tu, cukup je sekali. Malah daripada 2 tangan sedepan ni, sampai ke ni, cukup sekali. Itu dia panggil kedudukan yang sepatutnya. Jadi, yang ambil colek gitu tu, 3 kali pun, sikit tu. Tapi kalau kita basuh semua, itu dia panggil sekali memadai. Seperti hadis Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yang kita dah baca tadi.
Kemudian dipanggil tidak berlebih-lebihan dalam berwudu. Maknanya apa nak tak berlebihan dalam wudu? Ha? Tidak berlebihan dalam wudu maknanya jangan melampau lah guna air banyak, basuh. Orang suruh basuh tapi dia macam nampak macam nak mandi. Itu tidak elok lah. Tidak elok sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, uh, Ja'a A'rabiyun ila Nabi SAW. Datang seorang badui jumpa Nabi SAW. Yas'aluhu anil wudu. Dia tanya tentang wudu. Dia tanya tentang wudu. Fa'arahul wudu salasan. Nabi kita ajar wudu tu kepada anggota tu 3 kali. Thumma qala hakadzal wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Tengok ni. Faman apa ni? Siapa dia lebih daripada 3 kali, faqad asaa, maka orang tu tak elok. Wa ta'adda dikira berlebihan, melampau. Wa zalama, dia melakukan kezaliman. Sebab apa? Sebab dia guna air itu lebih. Yang itu. Jadi guna air itu lebih. Sama juga dalam kitab lain pun sebut, contohnya Imam Nawawi rahimahullah, dia sebut dalam syarah kitab Sahih Muslim, dia kata wa qad ajma'al ulama'u ala karahati ziyadati ala salasa. Para ulama sepakat mengatakan tidak elok, makruh lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali itu dikira tidak elok. Jadi kita tak usah duduk buatlah perkara yang tidak elok, sebab yang kita naknya yang sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi ni Imam mazhab Syafi'i. Imam mazhab Syafi'i. Wa qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Juwaini ni dipanggil ayah kepada Imamul Haramain. Dia kata yaj'alu zalika salasan. Kita basuh wudu anggota yang 3 kali tu 3 kali je. Wala yazidu alaiha, jangan lebih daripada 3 kali, makhafatan min irtikabi bid'atan birrabi'ah. Aku bimbang dia jadi bid'ah kalau lebih daripada 3 kali. Jadi 4 kali. Masya-Allah. Allahu akbar. Ini walaupun fiqh dalam mazhab Syafi'i tapi masih lagi menyebut tentang perkara bid'ah, mana perkara yang tidak elok dalam ibadat kita, sebab kita melebihi had yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa lain dipanggil al-israf. Dalam hadis Nabi sebut, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain, pasti akan berlaku pada umat ini di mana satu golongan yang melampau dalam berwuduk dan berdoa. Jadi kita nak kata melampau apa dalam berwuduk? Dalam berwuduk pun dikira melampau. Bila jadi melampau itu? Apabila lebih daripada 3 kali tadi. Atau pergi basuh. Contohnya kita kata wuduk ni kepala sapu je. Dia pergi basuh dengan angkat dengan paip berdi. Itu dia panggil melampau. Sebab yang sunnahnya basuh, sapu, kenapa engkau pergi basuh? Itu dia panggil, dikira lebih daripada had. Tidak elok. Wad doa, dan juga melampau dalam doa. Macam mana? Oh ya, ada melampau juga dalam doa? Ya, ada. Bagaimana tu nak kata melampau dalam doa? Jawab dianya, melampau dalam doa ni apabila kita minta yang pelik-pelik. Contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku masuk dalam syurga. Istana yang mahligai saya nak dalam syurga tu 10 bilik, 100 bilik, ada berapa puluh tingkat, setiap tingkat ada gini. Itu dia panggil melampau dalam doa. Sebab Allah dah bagi tahu dalam hadis kursi, a'adatu li'ibadis salihin, aku dah sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, mala ain ra'at, perkara yang tak pernah ditengok oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah dengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terfikir oleh hati. Tiba-tiba mungkin duk minta syurga atas menu dengan Tuhan, atas katalog dengan Tuhan, atas dia punya plan kepada Tuhan. Apa awak ni? Jadi kita kata itu melampau. Melampau doa. Termasuk juga orang yang minta perkara yang tak boleh. Contoh, ya Allah, jadilah aku ni nabi. Itu dia panggil melampau.
Macam orang muda, orang tua, dia minta Allah Ta'ala mudakan balik dia. Itu melampau. Kita bukan nak minta. Kita atas dunia ni tak akan jadi muda dah. Orang tua, di atas dunia ni tak akan jadi muda dah. Dia akan muda bila? Tak masuk dalam syurga nanti, barulah jadi muda. Siapa nak jadi muda? Beramallah banyak-banyak. Sehingga dia boleh masuk dalam syurga, barulah dia jadi muda balik. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Nah. Baik. Habis bila kita selesai daripada berwudu, insya-Allah, kita kena baca doa. Baca doa. Ada beberapa doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Baik. Mari apa doa ni? Apa doa? Doa berwudu. Kalau ingat ni bijak. Kalau tak ingat, kena hafal lagi lah. Jadi ada beberapa lafaz doa yang maksur. Apa makna yang maksur? Yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara doa yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Contohnya. Jadi dalam riwayat dia kata, dalam hadis Nabi kita sallallahu bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa dia berwudu kemudian dia elokkan. Elokkan dia punya cara berwudu tu. Maknanya buat semua yang sunatnya, yang fardunya, yang diarah tu buat belaka. Thumma qala, kemudian dia pun baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa jadi? Apa kelebihan dia? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha sya'. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'. Nascaya dibuka pintu-pintu syurga yang 8 itu kepadanya. Kemudian dia pasti akan memasuki melalui mana-mana pintu yang diingininya. Ingat dah? Ingat dah kata? Coba kata. Saya nak ajar ni. Hari ni kita belajar biar kena, insya-Allah. Nah, kita belajar biar kena kita punya bacaan. Boleh ikut belakang? Saya nak dengar ni, nak dengar para pelajar baca. Ingat dah? Dah ingat semua ke? Bacaan tu. Coba baca. Saya nak. Boleh tak baca? Buka suara. Ya. Buka suara, cuba ikut saya baca. Cuba kata. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin
waj'alni minal mutatahhirin. Cuba ulang. Kalau saya nak dengar, kalau pasti betul tak apa dah. Lepas ni hafal lah kan. Tapi kalau tak kena, kita nak ajar bagi, nak suruh bagi kena ni. Cuba ulang. Tak apa baca ya. Kita bagi masa berapa minit? 3 minit boleh? 5 minit. Ulang ya. Seorang-seorang ke ramai-ramai Ustaz baca? Boleh, nak ramai-ramai boleh, seorang-seorang boleh. Yang penting saya nak dengar, nak pastikan. Kita baca ramai-ramai. Sila. Kita bagi 3 minit, 4 minit. Sila. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallah. Nanti dulu, satu-satu dulu. Kita nak kena yang ni dulu. Kau kena belakang dah. Kalau kena belakang, bacalah. Subhanakallah boleh. Ada kat bawah tu. Silakan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang ni siapa nak baca dulu? Hajah Sarijah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Barakallah fiik. Ni Sundusiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hajah Muhani. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik. Siapa lagi tu? Ada lagi nak baca? Hajah Fauziah. Maaf Ustaz, saya punya bising kat sebelah, jadi mungkin tak boleh baca sekarang. Okey, tak baik. Siapa lagi nak baca? Silakan. Tak apa, kita bagi peluang je. Siapa nak baca, silakan. Tak ada dah. Kalau tak ada dah, InsyaAllah dah 3-4 orang tadi mewakili sahabat-sahabat yang ada ni kan. Jadi hafallah doa ni. Kalau tak hafal pun ambil skrin ni, tampal dia dekat letak dekat handphone ke dekat apa. Nanti saya bagi dalam grup tu buku Perisai Muslim Perisai Muslim ke dah bagi? Tak lagi rasa. Dalam buku Perisai Muslim, di mana dalam tu ada semua bacaan-bacaan yang kita belajar ni. Sebab kelebihan dia besar ni. Jadi kalau kita tak hafal, rugi kita. Peluang yang Allah Ta'ala beri ni besar. Jadi kalau kita tak hafal, kita jadi rugi. Sebab apa rugi? Sebab apa kita rugi? Sebab Allah Ta'ala bagi, kita tak ambil.
Baik, kita tengok dia punya huraian. Huraian kepada bacaan. Tengok. Tadi saya dah baca hadis kan. Dia punya makna dia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain daripada Allah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Tengok makna dia tu. Yang esa, yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku mengaku bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu hambanya dan pesuruhnya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadi aku ni di kalangan hamba-Nya yang bertaubat, dan jadikan aku ni daripada golongan orang-orang yang bersih daripada dosa, daripada maksiat, dan dari segala perkara yang tak baik. Maka kata dalam riwayat ini, Allah Ta'ala buka baginya 8 pintu syurga. Dia boleh masuk mana-mana yang dia nak. Ini satu kelebihan yang besar. Kalau kita belajar dalam kitab akidah tentang kematian, alam akhirat, kita akan jumpa pintu syurga 8. Pintu syurga ada berapa? 8. Pintu neraka 7. Apa sebab ajamah ni? Kenapa pintu syurga 8? Kenapa pintu syurga 7? Maaf, terbalik. Pintu syurga 8, pintu neraka 7. Kenapa berbeza? Kenapa design dua tempat ini tak sama? Ada tak? Pernah tak dengar? Tak apalah, cakap je kalau boleh, kalau ada maklumat, kalau tak ada tak apa. Itu rahmat Allah untuk kita, Ustaz. Menunjukkan Allah itu pemurah. Masya Allah, tabarakallah. Menunjuk Allah Ta'ala tu rahmat dia lebih luas daripada azab. Rahmat dia lebih luas daripada azab, sebagaimana Allah sabda dalam hadis Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, rahmati wasi'at kulla syai'. Wasi'at rahmati sabaqat ghadabi. Jadi rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan dia. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaannya. Maknanya Allah SWT anugerahkan kepada kita 8 pintu syurga. Satu-satu pintu tu luas ke sempit? Satu-satu pintu syurga tu luas ke sempit? Jawabnya sangat luas. Sangat luas pintu syurga. Saya terlupa letak di skrin ni. Nantilah kita bagi dalam grup nanti yang menarik, yang kita boleh tengok dia punya kedudukan itu. Kata dalam hadis Nabi sebut pintu syurga ni baina Makkah wa Hajar, di antara Makkah dengan satu tempat nama dia Hajar. Para pengukur, juruukur sekarang ni mengatakan di antara jarak dia dua tu lebih kurang 1,200 km. Pintu syurga, satu-satu pintu 1,000 meter, 1,000 km. Luas. Namun begitu, kata di para ulama, kalaulah pintunya luas, tapi jalan kita nak pergi tak jumpa, pun tak boleh masuk juga. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang. Jalannya luas, pintunya luas. Tapi kalau kita tak jumpa nak masuk pintu, tak jumpa jalan ke pintu, pun tak sampai juga. Jadi kita mintalah Allah Ta'ala, sebagaimana kita sentiasa berwudu, kita berdoa selepas wudu, kita solat lepas wudu kan. Jadi semua ni menunjukkan kepada kita kelebihan-kelebihan yang tersendiri yang patut kita cari, patut kita utamakan, supaya apa? Supaya kita dapat apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Adapun riwayat Imam Muslim lagi pendek, tapi dia tak sebut di sini. Dia tak sebut dalam bacaan ni. Tak apa, kita sebut. Pendek lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Di mana lebih kurang lah itu. Baik, satu lagi bacaan yang kat bawah tu. Tengok. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa man tawadda'a, siapa dia baca doa ni, subhanakallah, mereka maha suci engkau wahai Tuhan, segala puji, wa bihamdika, segala puji bagi Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon keampunanmu ya Allah dan bertaubat kepadamu. Aku mohon keampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Jadi kata di dalam hadis ni kata, kutibat fi raqqin thumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah, ditulis dalam satu tempat dan seal, dicop atas tu, seal supaya dibuka pada hari kiamat esok. Mana kelebihan dia tu, masya-Allah tabarakallah. Dan untuk maklumat kita juga, para jemaah sekalian, hadis ini juga dibaca selepas tamatnya waktu perhimpunan. Dia panggil kafaratul majlis. Ingat dah? Mungkin tuan-tuan ataupun puan-puan rasa biasa doa ni, dengar ustaz cakap. Kalau Anas sendirilah, Abu Anas ni afallahu anhu wa an walidahi, kalau saya tamat kuliah, saya akan baca doa ni, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jadi doa ni juga dibaca pada akhir majlis, ataupun dipanggil kafaratul majlis. Kafaratul majlis maknanya kita penamat majlis, kita letak kat situ. Bila tamat majlis, kita pun letak kat situ. Itu dia panggil kelebihan baca doa tadi. Jadi yang bertukar, peliklah Abu Anas ni, ini doa tamat majlis, kenapa pula baca lepas wudu? Tak ada masalah. Satu doa mungkin boleh baca 3 tempat. Satu doa mungkin kita boleh baca 3 tempat. Jadi alhamdulillah doa ni dibaca 2 kali. Satu kali dia panggil kafaratul majlis, satu lagi doa selepas wudu. Alhamdulillah. Baik, ada siapa nak baca? Sekali lagi doa ni sebelum kita pindah ke sunat yang seterusnya. Doktor, saya bukan nak baca, saya nak tanya. Boleh tak yang doa yang ketiga tu kita gantikan astaghfiruka dengan nastaghfiruka? Maknanya untuk ramai-ramai lah doa ni. Biasa kalau kita seorang, kita baca ni lah, kita ambil wuduk seorang kan. Tapi kalau dalam majlis, kafaratul majlis mungkin nastaghfiruka. Kita tidak tukar teks doa, cuma kita tukar waktu kita berdoa. Contohnya, kita kan ramai-ramai duduk dalam majlis, kita kata baca ni, nastaghfiruka wa natubu ilaik, boleh. Tapi kalau berwuduk individu, bukan, tak ada wuduk jama'i, walaupun kita ambil sebelah-sebelah dengan kawan sebelah, tapi masing-masing bacalah. Baik. Selepas tamat kita berwuduk, apa kita nak buat? Selepas tamatnya berwuduk, apa yang patut kita lakukan para jemaah sekalian? Apa yang patut kita lakukan? Jawab dianya, solat sunat wudu. Jadi biasa jaranglah kita ni buat dah. Kelang kabut sentiasa ni. Nak pergi mana lorak ni? Macam-macam dia punya program ada. Jadi seeloknya kita cuba solat sunat wudu ni, baiklah, selepas baca doa. Sebab ada hadis, tanda hadis ni, solat 2 rakaat selepas berwudu. Ini di antara sunnah yang saya nak kata ramai orang tertinggal ke, ataupun di antara minas sunanil mahjurah, di antara sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebahagian orang. Siapa? Mungkin termasuk kita sekali lah dalam sebahagian orang tu. Antara sunnah yang ditinggalkan, tengok tuan kitab yang saya baca ni, dia pukul kita tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata antara sunnah yang ditinggalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat 2 rakaat atau lebih setiap kali selesai berwudu. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan perbicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal ni tukang azan Nabi kan, terkenal dengan nama Bilal. Sampai sekarang pun apa dia, muazzin, tukang azan tu orang panggil Pak Bilal, betul tak?
Dekat sana panggil Bilal juga di Singapura. Bilal juga kan? Sama Ustaz. Sama juga. Jadi Bilal. Asalnya perkataan Bilal tu ambil daripada nama ni lah. Nama Bilal bin Rabah ni. Nabi SAW qala li Bilal. Nabi bermimpi malam tu. Bila dia jumpa Bilal, dia kata, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Bilal, engkau cerita kepada aku, apakah amalan yang engkau rasa yang terbaik yang engkau buat dalam Islam ni? Amalan sunat lah. Jangan amalan fardu. Amalan sunat yang terbaik yang engkau dah lakukan dalam Islam. Apa dia? Fa'inni. Nabi cerita kepada Bilal. Fa'inni sami'tu daffan alaika baina yadaya fil jannah. Allahu Akbar. Karena aku dengar tapak engkau menapak dengan tapak kaki engkau tu depan aku dalam syurga. Engkau duduk berjalan. Pak Nabi kata ini perjalanan Bilal ini. Ini perjalanan Bilal. Bilal pun termenung duk cari apakah amalan yang dia rasa satu aset besar yang dia mendapat kelebihan seperti yang disebut oleh baginda Nabi SAW tadi. Apakah kelebihan? Bilal pun duk fikir. Qala ma amiltu amalan. Arja indi. Tak adalah satu amalan yang aku rasalah. Aku mengharapkan. Aku mengharapkan suatu kelebihan yang aku dapat ini. Anni lam atatahhar tahuran. Saya ni setiap kali saya berwudu, lailan aw naharan, malam ke siang, illa sallaitu bizalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Aku akan solat sunat wudu dengan wudu tadi. Hadis ni dalam Bukhari Muslim. Maka jelaslah kepada kita betapa besarnya kelebihan solat selepas bersuci sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Masya-Allah ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi, istihbabu salat rak'ataini fa akthar aqiba kulli wudu'in wa huwa sunnatun muakkadatun. Masya-Allah. Ini sunat. Sunat kita solat 2 rakaat selepas berwudu. Bukan sunat biasa. Sunnatun muakkadatun, solat sunat yang muakkad. Apa ni soal sunat muakkad? Solat sunat yang kuat tuntutannya untuk kita lakukan. Solat sunat muakkad maknanya kuat tuntutannya untuk kita lakukan. Qala jama'atun min ashabina. Berkata beberapa kumpulan dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, wa yaf'alu hadhihi as-salawat fi awqatin nahyi wa ghairiha. Kita boleh buat solat sunat ni ketika waktu larangan ataupun waktu tak larang. Boleh berlaku. Waktu larangan atau waktu tidak larang. Li'anna laha sababan. Kerana dia kira solat bersebab. Wastadallu bi hadis Bilal. Mereka berdalilkan dengan hadis Bilal ini. Aku setiap kali berwudu, malam ke siang, aku akan solat. Jadi hadis ini dalam Bukhari. Jadi Alhamdulillah. Eloklah. Elok. Kalau kita boleh amalkan sunnah ini, elok, cantik. Ada jemaah kita tanya hari tu tentang kita renew balik wudu, kan? Siapa tanya hari tu? Elok tak kalau kita, contohnya kita dah ambil wudu solat zuhur, tapi kita tak batal-batal wudu. Lepas zuhur kita tak ke mana? Duduk rumah kita ya, contohnya balik solat di masjid ke solat rumah. Mungkin semua kaum wanita ni solat di rumah je kan. Kemudian lepas solat zuhur, dia pun tak ada apa. Dia duduk baca Quran, dia duduk simpan rumah dia. Tak ada, dia wudu tak batal. Kalau batal wudu, selesai lah. Wudu tak batal, elok boleh ke tidak kita ulang balik. Ulang balik wudu, dia panggil tajdidul wudu. Jawabnya elok jugalah. Elok juga kita ulang balik. Dia panggil tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun tidak berwudu. Baiklah. Kalau syak, silakan. Yang kita nak ulangkan wuduk tu, kita tak payah batalkan wuduk kita. Tak payah batal. Kalau batal, tidak ulang dah. Kalau batal, tak jadi ulang. Dia panggil ambil baru.
Oh, jadi kita tak batal pun kita boleh ulang balik. Kita niat nak perbaharui wuduk ya. Renew balik ya. Sebab wuduk tu dah lama kan, daripada zuhur tadi lagi. Baik. Tamatlah kita bab wuduk. Sekarang ni kita pergi kepada perkara makruh. Perkara makruh dalam wuduk. Ni. Perkara makruh ni kita kena tengoklah perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Mana makruh? Apa makna makruh? Tidak disukai oleh syarak. Tapi tak batal wuduk. Tak batal. Kalau buat tidak batal wuduk. Kalau buat tidak berdosa. Tetapi elok ditinggalkan. Elok tidak melakukannya. Yang pertama, berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwuduk. Kita berlebihan menggunakan air ketika berwuduk, maka itu dia panggil tidak elok. Sebab apa tak elok? Sebab tadilah Nabi kita larang. Apa dia Nabi kita larang? Berlebih-lebihan dalam wuduk. Walaupun dengan paip, kita sekarang ni pakai guna paip air kan, pilih air tu. Buka kecil je lah. Buka sikit, biar air keluar je. Sekadar kita nak guna. Jadi jangan, ni setengah orang ni kalau tak tambah sekali air di masjid. Air di masjid ni, tak apalah sebab masjid bukan dia bayar bil kan. Dia cuma tak ada tabung je. Jadi dia bebas. Kita lepas je air, terbuka. Kita kata ini di antara yang tidak elok benar lah. Kita buat perangai macam tu. Tak elok sebab apa tak elok? Sebab kita pergi buat perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita daripada membazir. Walaupun kata Nabi SAW, walaupun kau duduk di tepi kolam air ataupun duduk di tepi sungai, masih lagi dikira apa? Dikira membazir dalam perkara tersebut. Ingat molek. Baik. 2, membasuh tangan kiri sebelum tangan kanan. Terbalik yang tadi. Tadi kita sebutkan sunat kanan sebelum kiri. Tapi orang ni pergi basuh kiri sebelum kanan. Itu makruh. Yang ketiga, mengelap anggota wuduk dengan kain atau tuala dalam keadaan kita tidak apa? Tidak perlu. Tengok. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ini dalam Bukhari, Ummul Mukminin Maimunah menceritakan tentang cara Rasulullah SAW mandi junub dalam Sahih Bukhari. Kata dia, fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudu bi yadihi. Setelah selesai mandi, aku berikan kepadanya selai tuala kecil, tapi baginda menolak, lalu baginda menghilangkan air yang melekat di badannya dengan tangannya. Itu je. Manakala air basuh wuduk ni, tak perlu kita guna tuala, guna tisu untuk keringkan dia. Biar dah dia kering tubuh kita. Kalaulah air tu banyak sangat, mungkin kita boleh keringkan dengan tangan. So banyak sangat air dekat sini, kita buat dengan tangan dia. Tak perlu kita keringkan. Ana pergi ke Uzbekistan bulan sebelah baru ni, menarik. Mungkin kalau ada tuan-tuan berminat nak pergi Uzbekistan, boleh kita buat program pula, menarik. Di antara perkara menarik yang saya ambil gambar, tunjuk ni, iaitu dia di tempat wuduk dia, tempat tandas dia mahal. Tandas dia, kita nak masuk ni kena bayar 5,000 som. 5,000 som ni, saya tak tahu berapa Singapura. Kalau di Malaysia, RM1.80. RM1.80. Sekarang ni $1 Singapura berapa ringgit Malaysia? RM3 ada? Ustaz. Lebih. RM3 lebih. RM3 lebih. Maknanya saya kira kalau 5,000 som tu jadi berapa? RM1 lah mungkin. Mungkin 50 sen. 50 sen Singapura. Mahal kan? Dalam gitu. Mahal. Kalau di Singapura sekarang nak pergi tandas berapa bayar? 10 sen atau 20 sen. Dia 50 sen tu. Mahal. Mahal lah tu kan. Jadi dalam tandas yang eksklusif, setengah-setengah tandas, bukan semua. Ada tandas tak ada apa-apa pun, air pun tak ada. Pakai tisu ya, dia punya istinja. Ada setengah tempat disediakan 2 helai kain tuala kecil.
Bila kita nak pergi ambil wuduk, dua helai. Satu warna pink, satu lagi warna biru contohnya. Warna pink untuk lap kaki, warna biru untuk lap muka. Saya tanya ya, kata kenapa buat ni, kan makruh ni. Dia kata engkau tak tahu. Tempat kami ni kalau musim sejuk sangat-sangat. Jadi kita kata kalaulah musim sejuk, mungkinlah memberi mudarat kepada kita kalau air itu tak kering, bolehlah. Tak adalah tak adalah makruh. Sebab ada juga hadis walaupun hadis ni lemah, dia kata ada sahabat kata, aku tengok Nabi SAW iza tawadda masha wajhahu bi tarafi thawbihi. Ada kalanya Nabi kita lap dengan ujung kain dia tu. Jadi para ulama kata hadis ni yang pertama dhaif, lemah dia punya sanad. Tapi mungkin andainya diterima, mungkin dengan sebab sejuk sangat. Wallahu alam. Tapi kalau kita di Singapura dengan di Malaysia ni, sejuk kita pun seronok ya mandi kan. Musim-musim hujan bulan 12 ni okey je. Jadi kita tengok tempat lah juga nak jatuh hukum pun. Baik. Yang keempat, menampar muka dengan air. Menampar muka. Jadi kita contohnya dalam baldi ada air, kita jatuhkan muka kita situ. Jangan angkat basuh. Jangan buat malah macam tu. Semalam saya tengok satu video, orang tak ada tangan. Tangan dia terpotong sekat ni. Jadi bila dia nak masuk muka, dia celup yang muka dalam air. Tak apalah, dia uzur. Kita yang tak uzur jangan buatlah. Yang kelima, membasuh dan menyapu anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Itu makruh, perbuatan yang tidak elok. Yang keenam, meminta bantuan orang lain untuk membasuh anggota wuduk tanpa sebarang keuzuran. Jadi kita saja seronok-seronok ya, nak jadi VIP, jadi orang besar. Engkau tolong siramkan air ni, aku nak berwuduk. Tapi kalau kita uzur, tangan kita stroke, dah Parkinson, terketar-ketar, bolehlah orang lain tolong bantu siramkan air, boleh je. Mana dia kata makruh ni sekiranya tidak ada keuzuran. Kalau keuzuran itu dimaafkan. Yang ketujuh, berlebih-lebihan ketika berkomo-komo dan masuk air dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Bagi orang berpuasa tidak elok berlebih-lebihan dalam komo-komo masuk air, dan tak dia bimbangkan takut batal puasa. Jadi itulah dia. Tengok ni dalam nota kita ni, apakah pengertian makruh? Menarik. Apakah pengertian makruh? Dia kata jika ditinggalkan dapat pahala, jika dibuat tidak berdosa. Kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tak berdosa. Sebaik-baiknya kita diminta untuk meninggalkan perkara-perkara makruh. Contohnya mendahulukan anggota kiri ketika mengambil wuduk. Seeloknya tak usah buatlah benda tu. Itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita nak yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi makruh tak usah buat. Perkara yang makruh tak perlu dibuat. Kita buat yang baik-baik. Baik, sekarang perbincangan kita yang terakhir, iaitulah tentang perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Ada beberapa perkara dalam buku kita, dalam nota kita ni. Ada 5 perkara itu deh. 5 perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada jalan. Sama ada kencing, buang air besar, darah ataupun angin yang keluar daripada kubur ataupun dubur. Itu dia panggil perkara yang membatalkan wuduk. Lagi, tak kiralah jenis air itu, asalkan keluar daripada kubur dengan dubur. Sama ada air besar, air kecil, ataupun keluar angin, kita panggil kentut. Keluar angin, kentut. Keluar air mazi, ataupun keluar air wadi. Itu semua tu air bagi orang yang sihat-sihat lah. Adapun keluar air mani, keluar air mani ni dia kata wuduk tak batal tapi kena mandi. Ini pelik.
Wuduk dia tak batal tapi kena mandi. Kena mandi. Macam mana wuduk tak batal? Contohnya orang ni dia duduk atas kursi gini. Kalau tidur tak bolehlah batal lah dengan sebab tidur kan. Dia duduk gini, tiba-tiba dia mimpi, dia panggil dalam istilah kata mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah maknanya dia mimpi kahwin ke apa, keluar air mani. Macam mana? Baiklah. Jadi ada yang mengatakan di sini dalam fiqh Syafi'i kata tak batal kalau keluar air mani tanpa sentuhan. Tanpa sentuhan, tersentuh dengan isteri. Baiklah. Yang kedua, tidur yang tidak tetap. Apa makna tidur tak tetap? Punggung dia, punggung tak tetap. Macam tidur menyandar, tidur terlentang, itu semua tu dipanggil tidur tak tetap punggung. Yang tetap punggung ni macam kita tidur nak solat Jumaat tu. Tidur sambil dengar khutbah kan. Itu tak tahu tu. Dah khutbah tamat, boleh je bangun sambung solat. Boleh je bangun sambung solat. Itu dimaafkan. Yang ketiga, hilang akal disebabkan mabuk, pitam ataupun gila. Na'udzubillah. Hilang akal. Jadi tak kira orang ni tiba-tiba dia tersalah makan ubat, dia tak minum arak walaupun dia mabuk. Bukan mabuk minum arak ni, mabuk tersalah makan ubat. Saya tak pasti orang Singapura kenal ke tidak. Satu jenis ubi, dia panggil ubi gadung. Ada kenal ke ubi gadung ni? Ubi, jenis ubi macam ubi kayu, macam ubi betul lah juga. Tapi ubi ni kalau tak pandai masak dia, tak pandai bersihkan dia, dia boleh jadi mabuk. Dia boleh jadi mabuk. Boleh memabukkan. Jadi mabuk orang ni, ataupun dia pitam, ataupun dia gila, maka itu juga batal wuduk. Yang keempat ni kita akan bincang sekejap. Kita akan bincang tentang perkara yang keempat, menyentuh kulit seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram, seorang ajnabi. Ajnabi itu maksudnya bukan mahram. Kita kena ingat dah, perkataan mahram. Perkataan mahram ni maksudnya orang yang haram nikah dengan kita. Haram nikah dengan kita, itu dia panggil mahram. Kalau orang pakai ihram, itu dia panggil muhrim. Ni anda perhati tengok sebahagian daripada penceramah, ustaz ke apa benda, ada kalanya dia tersalah sebut. Tak batal wuduk kalau sentuh muhrim. Dia bukan muhrim, dia mahram. Beza kan? Muhrim dengan mahram lain tu. Muhrim dengan mahram tak sama. Kalau muhrim, orang pakai ihram. Pakai ihram Mekah tu, pakai baju kain dua helai tu, dia panggil muhrim. Kalau laki-laki atau wanita yang haram kahwin dengan dia, itu nama dia mahram. Jadi menyentuh kulit seorang ajnabi ni mana orang asing, bukan mahram, tanpa berlapik. Maka itu dikira batal. Nanti sekejap lagi kita bahas satu-satu. Yang kelima, menyentuh kemaluan sendiri atau menyentuh orang lain pada bahagian hadapan kubur atau belakang tubuh dengan tapak tangan atau jari tanpa berlapik. Ini membatalkan wuduk. Ini para jemaah sekalian. Baiklah. Yang pertama sekali kita pergi kepada perbahasan kita, iaitulah keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Tak kira apa jenis air yang keluar pun, termasuklah angin. Dia panggil angin ni kentut. Angin ni panggil kentut. Jadi air kencing, air wadi, air mazi, semua tu di antara yang batal. Tapi kalau kalau air mani, ada ulama Syafi'i kata tak batal dia punya wuduk, tapi kena mandi. Payah juga lah. Yang tak apalah, itu dibahaskan oleh para ulama. Dia yang keluar angin, dia panggil kentut ni. Di kentut ni dia keluar dua-dua.
dalam kubur pun ada, dalam dubur pun ada, dia keluar angin. Jadi katanya, tapi biasa kalau kentut tu dia akan keluar ikut dubur lah kan, ikut dubur lah. Jangan dia buat benda yang pelik-pelik pula. Dia kata apa ni, tak ada angin kat depan kat belakang ni. Mana lagi dia punya istilah yang kita nak pakai tadi. Baik. Tidur yang tidak tetap papan punggung. Jadi siapa dia tidur bergerak, tidur tidak duduk. Macam kalau tidur duduk bersela tu tidur, itu dia panggil punggung tetap, maka itu dimaafkan. Hilang akal tadi saudara, menyentuh kubur atau dubur sendiri dengan tapak tangan. Kalau kita sentuh belakang tak apa, sentuh belakang. Contohnya, seorang ibu, dia ada wudu, tapi anak dia ke cucu dia kencing. Macam mana kita nak basuh budak tu? Jangan dengan tapak, dengan belakang. Buat gitu. Pergi basuh dengan tapak belakang itu tidak batal. Berlaku sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Yang ni agak susah sikit. Sebab kalau kita orang Malaysia ni, kita diajar ketika nak pergi haji ataupun umrah, supaya belajar pandangan ulama Islam tentang batal ke tak batal wudu. Batal ke tak batal wudu apabila tersentuh laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Kalau kita sentuh adik-beradik kita, anak saudara kita, mak saudara kita, tak ada masalah tu. Itu tak batal. Tapi sentuh orang lain. Jadi ulama berbeza pendapat dalam menentukan hukum menyentuh wanita ajnabi bukan mahram tanpa berlapik, sama ada membatalkan wudu ataupun tidak. Perselisihan ini timbul kerana mereka berbeza pendapat dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43. Dia hampir sama ya ayat. Cuma kita sama ada Ma'idah atau An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Kemudian ujung ayat tu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Naknya perkataan aw lamastumun nisa, ataupun kamu sentuh perempuan. Jadi kalau kamu sentuh perempuan, jadi dalam ayat ini bagaimanakah tafsir ulama perkataan sentuh? Lamastumun nisa, kamu sentuh wanita. Apakah maksud sentuh di sini? Sentuhan menurut pengertian bahasa ialah merasai sesuatu dengan tangan atau bertemu kulit sesama manusia, itu sentuh. Dalam beberapa perkara hukum boleh ditetapkan berdasarkan takrifan ulama bahasa, namun jika telah wujud nas yang menafsirkan, ia harus dikembalikan kepada nas terlebih dahulu sebelum beralih kepada tafsiran bahasa. Justru wajar kita semua meneliti hujah yang digunakan terlebih dahulu sebelum menetapkan batal ataupun tidak. Panjang adalah. Dalam masa ini terdapat beberapa pandangan. Yang pertama dikata batal wudu dengan sentuh kulit dengan kulit wanita, dengan laki-laki, termasuk suami isteri. Suami isteri, kenapa pula batal? Awak boleh kahwin dua tu sebab awak berdua kamu berdua bukan mahram, sebab tu boleh kahwin. Jadi bila sentuh, batal lah wudu. Berdosa? Tak berdosa. Berdosa tidak. Pegang pun tak berdosa. Tapi wudu batal. Ini pandangan pertama. Pandangan pertama mengatakan membatalkan wudu walaupun tanpa syahwat. Inilah pandangan yang dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri, Imam Syafi'i dan pengikutnya. Ingat. Mazhab Syafi'i, dia pegang dengan pandangan ni. Syafi'i tidak keseorangan, dia ada juga Ibnu Mas'ud, sahabat, Ibnu Umar, sahabat, Az-Zuhri, tabi'in, dan Asy-Syafi'i, mujtahid. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, tidak membatalkan wuduk walaupun dengan syahwat. Pandangan yang kedua ni lebih keras. Tak batal wuduk sama sekali.
Pandangan yang dipegang oleh Sayyidina Ali Ibnu Abbas di kalangan sahabat, Atha bin Yasar Al-Hilali Al-Madani di kalangan tabi'in, dan dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ada kata membatalkan wudu. Pendapat yang ketiga, membatalkan wudu jika disertai syahwat. Maknanya dia pegang tu ada rasa, mari. Ya, ada perasaan lah. Tidak membatalkan ada pun tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu. Inilah pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Ahmad duduk tengah-tengah. Kalau sentuh saja tak batal. Tapi kalau sentuh ada perasaan, orang panggil ada current, ada elektrik, tak berasa, tak, biasalah sentuh laki-laki, suami isteri ni mestilah dia kena ada rasa. Kan? Atau kita tengah duduk tawah, tak ada rasa apa, tak batal. Jadi itu pandangan para ulama berdasarkan kepada hadis yang kata batal tu dia ambil mana? Ambil daripada hadis aula mastumun nisa, ataupun kalau kamu sentuh wanita. Kamu sentuh wanita, sentuh perempuan. Bila sentuh perempuan, batal lah wudu. Sentuh je. Ya. Sebab tu Ibnu Umar dia kata al-lamsu dengan makna sentuh. Jadi bila sentuh batal. Tapi pandangan yang ulama kata yang kata tak batal tadi, macam Ibnu Abbas tu, dia ambil daripada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Dia kata aula mastumun nisa, dalam ayat itu bukan makna sentuh, itu bahasa kiasan. Dalam Quran ni tak ada bahasa direct. Hubungan suami isteri dia tak direct, dia tak katalah atau kamu jima isterimu, tak. Dia kata la masa dengan mana jamaah. Kalau orang tu sudah berjima, barulah dikira apa? Dikira batal. Jadi berdasarkan kepada huraian ringkas ni, saya kata huraian ringkas ni, kalau nak panjang je lagi. Dalam berdasarkan huraian ringkas ini, para jemaah sekalian, 3 mazhab. Abu Hanifah yang paling, orang panggil paling keras sekali, tak mudah-mudah nak batal wudu walaupun sentuh isteri dengan syahwat. Kemudian disokong oleh Imam Malik dengan Imam Ahmad dengan syarat tanpa syahwat tak batal wudu. Kerana itu ana letak dalam slide, dalam nota ni. Berpegang pada pendapat jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Hambali berdasarkan hadis-hadis sahih serta tafsir Ibnu Abbas kepada ayat ni, ayat aula mastumun nisa yang mengatakan jama'tum. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan para sahabat yang menyokong pandangan itu, seperti siapa tadi kita dah sebut nama tadi, kan? Seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar radhiyallahu anhum mengatakan bahawa la masa dengan mana sentuh. Sentuh makna sentuh, maknanya batal lah wudu. Maka di sini para jemaah sekalian, kita tak usah duduk pening-pening kepala lah. Tak usah duduk pening-pening bahawa sekiranya kita tak ada keperluan apa-apa, tak ada darurat, tak ada masyarakat, tak ada apa, tak usahlah sentuh isteri. Tak apa, saya dah pegang dengan mazhab yang tak batal. Betul, ada pendapat, tetapi meraihkan pendapat yang di kalangan sahabat tu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, sahabat besar, bukan main-main tu. Ibnu Mas'ud ni pemegang kasut Nabi SAW. Ibnu Umar pula pengikut tatabu' asarin Nabi. Mereka berdua berpendapat kata batal. Jadi kita jangan mudah-mudahlah. Tetapi kalau kita perlu keadaan terdesak seperti apa yang disebut di mana tadi? Disebut macam kita darurat lah, kita darurat lah. Di Mekah tu kita darurat kan. Jadi bolehlah kita apa kita kata, kita gunakan pendekatan yang tadi. Jadi alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, ada pendapat mengatakan kalau masa darurat lah, kalau kita
tersentuh lelaki batal. Tetapi kalau lelaki tersentuh kita tak batal. Adakah pendapat macam itu? Ada juga, ada kata yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Jadi adalah khilaf situ. Ada kata yang menyentuh batal, yang tak sentuh, yang yang disentuh tak batal. Jadi banyak pendapat. Cuma bila kita pegang yang ni, yang 3 majoriti ulama kata tak batal tu, senanglah. Orang panggil lebih senanglah nak banding dengan yang lain tu, kan? Baik. Habislah perbincangan kita di sini tentang batal tak batal wuduk tadi. Ada lagi benda yang pelik juga. Dia kata makan daging unta. Sudah. Makan daging unta ni batal tak batal wuduk? Bagi kita yang belajar fiqh di Nusantara ni, fiqh mazhab Syafi'i kan, tak batal wuduk makan daging unta. Sebab kita dah masak daging tu. Ada juga pendapat mazhab Hambali, dia kata batal. Mana dalil dia? Dalil dia mana? Dalil dia anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Muslim. Dia mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana tawaddu min luhumil ghanam. Adakah kita kena ambil wuduk kalau makan daging kambing? Nabi kata, insyita. Kalau nak ambil wuduk, ambil. Tak nak ambil pun tak apa. Dia tanya pula soalan kedua. Ana tawaddu min luhumil ibil. Apakah kita kena ambil wuduk kalau makan daging unta? Qala na'am. Nabi kata, ya. Fatawadda'u min luhumil ibil. Ambillah wuduk kalau kamu makan daging unta. Maka di sini ia mengatakan bahawa tak batal wuduk makan daging kambing, batal wuduk makan daging unta. Jadi itu pandangan mazhab Hambali yang berpegang. Tapi Imam Nawawi kata apa? Wa zahabal aksarun. Ulama ramai, majoriti ulama kata tak batal wuduk dengan makan daging unta. Wallahu alam, yang penting kalau kita nak senang, orang panggil kenapa Imam Syafi'i tak ambil hadis ni sahih dalam Muslim, kenapa tak ambil? Jadi ada ulama membahaskan, dia kata hazal hadis am. Hadis kata makan daging unta tu umum. Wa hadisul wudu' min luhum hadis orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-wudu' mimma massat nar. Adakah kita kena ambil wuduk kalau makanan tu telah dimasak dengan api? Qala la. Nabi kata tak payah wuduk lagi. Tak payah wuduk lagi. Tapi para ulama mazhab Hambali yang mengatakan pendapat itu kuat, contoh Imam Nawawi kata hazal mazhab aqwa dalil. Pendapat yang mengatakan makan daging unta tu batal lebih kuat dalil. Sebab apa? Sebab hadis ini hadis kata umum, Nabi kita tak ambil wuduk setelah makan makanan yang dimasak dengan api, itu umum. Tapi hadis daging unta ni khas, maka itulah yang disebut oleh para ulama. Jadi hak senangnya macam mana? Kalau kita pergi Mekah, kita pergi Mekah bukannya pergi setiap hari, bukan makan daging unta tiap-tiap hari. Tapi kalau dah makan daging unta tu, eloklah kita berwuduk semula, eloklah kita berwuduk kembali. Sebab apa? Sebab kalau kita berwuduk, maknanya senanglah kita nak hilang daripada keraguan, hilang daripada sebarang keraguan yang telah kita sebutkan tadi, hilang daripada keraguan yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir dia panggil murtad. Nauzubillah lah. Nauzubillah. Murtad, bagi orang yang murtad maka tidak ada lagi lah, batal lah segala perkara. Bukan sekat solat, wuduk dia batal, solat dia semua, ibadat lain semuanya terbatas semua. Kita menyatakan ini di antara perkara yang merugikan kita, merugikan manusia yang telah melakukan perbuatan yang salah itu. Wal iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak baik. Baik, tamatlah perbincangan kita. Tadi ana pause sekejap dia punya rakaman.
entah macam mana tak terbuka balik. Jadi oleh kerana rakaman kita ni tak penuh, jadi saya akan bagi yang video. Yang video. Jadi para jemaah jangan panik lah, jangan pening lah. Dalam setiap siri ada dua link yang kita bagi. Satu link tu suara saja. Satu lagi link untuk gambar. Jadi yang suara saja tu tak ada gambar lah. Yang kata, oh saya tak keluar gambar dengan suara saja. Betul lah tu. Sebab kita apa? Kita buat link saja. Itu buat suara saja. Jadi yang ni, yang siri ni, yang gambar ni mungkin tak penuh sebab tersilap tadi. Kita pause, tak buka balik. Tapi yang suara full, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan tengok, tak lengkap ni perbincangan ni. Tak apa. Buka dalam yang suara MP3, insya-Allah penuh. Yang MP4 agak ada masalah. Dan wallahu alam, tamatlah kita. Adapun hukum tayamum dan lain ni, insya-Allah kita sambung pada siri yang akan datang. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.